Oke guys, alhamdulillah. Akhirnya. Oh. Ya sedut terus ni. Oh. Oke geng, strike. Alhamdulillah, strike kedua. Terus kas. Terus kas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai spot hujan paling lalu. Retup. Oh, uskas. Uskas ni. Allah Akbar. Ayo, sangkut. Ayo. Main kain. Oh, aduh. Terlumpur. Tak besar, saya boleh lagi. Basuh sekejap. Jangan lucu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baru nampak rupa bentuk ikan. Alhamdulillah. Allah. Alright geng, Assalamualaikum. Alhamdulillah geng, aku baru sampai ke spot ni lebih kurang pukul 6.20 petang. Aku sampai je aku balik kat sana. First cast terus makan. Strike seko. Size not bad. Boleh lah nak tapau lah ikan ni sebab dia ada pendarahan makan dalam. So geng, alhamdulillah ada lah ikan haruan dekat sini. Walaupun saiz tak besar, tapi okey geng, boleh aku tapau. Jadi geng, aku nak sambung cast lagi. Korang stay tune. Semoga aku ada hasil lagi kat sini. So pada yang menonton, terima kasih geng. Welcome to YouTube MJ Channel. Yang belum subscribe, kasih subscribe geng. Support ASC Channel. So stay tune. Jom sembat. Makan dalam tak padan dengan kecil. Telan habis. Sofrok besar ni. Paksa aku korek. Oh. Matilah ikan ni. Di mana dah? Okey, alhamdulillah. Alright geng. Tapau. Mantap. Strike pertama dengan soft rock. Caterpillar SG Craft Lure handmade. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau ada saiz tu, insyaAllah ada lagi geng. Kita try je. Bismillahirrahmanirrahim. Kas. Lama aku tak casting haruan dekat tempat sendiri. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kas lagi. Pelan-pelan kayuh. Spot ni cantik ni geng. Spot cantik. Ikan haruan ada, insyaAllah. Dah strike seko. Dapat seko 2 lagi. Ngama sebelum maghrib. Waktu pun terhad kan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Oi. Kenapa itu? Oh. Okey geng, strike. Alhamdulillah, strike kedua. Hehe. Alhamdulillah. Hehehe. Strike kedua geng. Ni pun aku tapau juga geng. Aku ada orang nak ikan 2 kilo.
Saiz macam ni pun boleh dia kata. Okey, on, kita tapau. Alhamdulillah. Strike kedua geng. Mantap. Tapau. Ada barang kita tapau geng. Penting hasil ni. Okey, alhamdulillah. Tak geng. Tapau. Masuk lanjut. Ini tak makan dalam. Tapi solid hook. Okey, mantap. Puas hati. Lama aku tak dapat arwah dekat tempat sendiri. Right geng, alhamdulillah 2 ekor mencakuk. Ada rezeki. Jom kita try sebelah sini pula. Mana tahu ada yang besar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Benda ni berombak ni. Allah, lucut. Tak kena pula. Aduh, sayang. Allah, sayang 1000 kali sayang. Tak kena makan. Kesakut teratai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena lagi geng. Sah kecil. Astaghfirullahaladzim. Kecil yang makan sana. Tak kena je, tak pandai je nak menyambur kan. Try pindah belah sana lah. Sebenarnya geng, spot ni lama dah aku tak mancing. Sebabkan dulu dia masuk air masin. Habis ni semua hilang. So ni je baru-baru dalam 2 bulan ni, sebulan lebih ni dia baru lagi tumbuh kembang-kembang ni. Baru nak pulih. Tapi ikannya belum rancak lagi lah geng. Belum rancak macam dulu. Aku tak pasti kenapa. Walaupun dah ada, tapi itulah, belum ada yang saiz lagi setakat ni. Dan alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya ada lah juga untuk backup aku cari stok ikan untuk hari-hari kerja. Waktu-waktu yang terhad ni, kurang-kurangnya kalau aku turun ada hasil macam ni 2-3 ekor, memadai lah untuk aku buat tambah stok. Harap-harap ada lah lagi yang nak makan umpan aku ni. 2 kali dah lucut. Yang lucut tu sahih curut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia sedut terus ni. Allahu Akbar, tak padan dengan kecil. Tapi ya Allah, punyalah. Halah, curut. Ini lagi kecil daripada aku dapat yang nombor 2 tadi geng. So yang ni aku lepaskan balik lah.
Alright geng, strike ketiga. Oh ya Allah, apalah. Tapi yang ni curut sangat geng, berbanding dengan 2 ekor yang aku dapat tadi. Yang ni aku lepaskan balik supaya dia membesar. Okey, terima kasih. Gitu. Oh, tak kena. Oi, bertuah betul. Tak kena geng. Oi, kaya macam kasar. Suruh balik ni maghrib ni. Okay, last. Bismillahirrahmanirrahim. Last kas. Alhamdulillah tahu dia nak ambil lagi kan. Mari. Okey guys, alhamdulillah. Akhirnya ada strike keempat geng. Alhamdulillah. Besar tak? Lebih kurang tadi yang ketiga. Okey geng, alhamdulillah. Strike yang keempat. Inilah dia geng, saya saruan yang ada sekarang ni. Saya lebih kurang macam ni lah. Dia baru nak membiak, baru nak kembali membesar. So yang ni tak cakap banyak geng, dia tak cedera. Lepas. Okay, terima kasih. Oh, seronok ni. Alhamdulillah. Alright geng, alhamdulillah, syukur. Akhirnya geng, setelah sekian lama aku menantikan spot spot dekat belakang aku ni kembali pulih macam dulu-dulu. Akhirnya spot ni dah pun pulih. Cuma dalam proses untuk kembali menjadikan spot kata orang tu spot idaman lah. Sebab setakat ni kan haruan yang ada dekat sini semua saiz jengkal je, banyak. Adalah juga yang besar sikit yang aku tapau, yang first aku strike dan juga yang kedua. Jadi kan alhamdulillah aku strike petani 4 ekor. 2 ekor aku tapau, 2 ekor lagi aku release sebab curut sangat. Jadi kan alhamdulillah aku seronok tengok spot ni dah kembali menghijau. Selepas spot ni dicemari, bukan dicemari lah, dimasuki dengan air masin. Sebab tembok ban dekat belakang sana pecah, jadi air masin masuk. So airnya sampailah ke pada sini, sampai kampung. Jadi kan alhamdulillah aku pun balik nak maghrib dah. So alhamdulillah ada rezeki 4 ekor. Lama aku tak buat video dekat tempat aku yang dekat dengan rumah. Jadi kan insyaAllah lah dalam tempoh sebulan lagi mungkin adalah yang saiz untuk aku bergasak. Jadi kan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Yang belum subscribe, mohon kasih subscribe geng. Support channel IC. Dan kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembang.